Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, menyatakan kesediaan baginda untuk bertemu penyokong bola sepak tempatan bagi menjelaskan isu penggantungan 7 pemain kebangsaan oleh Mahkamah Timbang Tara Sukan, CAS. Baginda menyambut baik cabaran penyokong di platform X untuk memberikan penjelasan terperinci secara bersemuka. Titah baginda, bila-bila masa, di mana sahaja, masa dan tempat, mereka atau anda pilih, lelaki sejati tidak lari. Bagaimanapun, baginda turut menyuarakan kebimbangan bahawa isu ini mungkin digunakan oleh pihak tertentu semata-mata untuk menghapuskan pengaruh baginda dalam industri bola sepak negara, berbanding mencari kebenaran sebenar. CAS baru-baru ini mengekalkan hukuman gantung 12 bulan ke atas 7 pemain serta denda terhadap FAM. Punca hukuman ini kerana atas kesalahan memalsukan dokumen kelayakan pemain. Pemain dilarang beraksi dalam perlawanan rasmi, namun masih dibenarkan menyertai aktiviti bola sepak lain.